Sekarang Kak Bi nak tunjukkan demo pula, iaitu second killer product RTC, di mana dia bantu untuk bersihkan salur darah, dan Kak Bi menggunakan serum form untuk kaji kolesterol dalam salur darah kita. Untuk pengetahuan semua, 20% penyakit datangnya daripada salur darah kita yang tersumbat. Nampak tak? Bila salur darah kita penuh dengan kolesterol, dan dia boleh menyebabkan penyakit yang bahaya, iaitu stroke. Salur darah yang tersumbat juga lama-kelamaan dia boleh jadi salur darah tu terpecah. So demo ni kita gunakan air panas sebab badan kita berdarah panas. Polistrin ni sangat degil, sama seperti kita punya kolesterol dalam darah. Dia sangat degil untuk pecah. Kita letak dekat air panas pun, kita minum air panas sekalipun, dia tak berlaku apa-apa perubahan, betul tak? Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita makan RTC, di mana RTC ni terkandung minyak ikan di laut Arktik dalam yang bebas daripada pencemaran. Terkandung 750 mg minyak ikan omega 3 yang sangat bagus untuk memecahkan kolesterol jahat dalam salur darah kita. Dan dalam RTC ni juga ada 250 mg minyak zaitun, di mana dia sangat bagus untuk menaikkan lagi kolesterol baik dalam salur darah. Jom kita tengok apa yang berlaku bila kita makan satu biji RTC ni. Kita letak sikit dekat kita punya kulit. Apa yang terjadi? Tak terbakar kan? Sebab minyak ikan ni dia hanya membakar kolesterol jahat, dan kita punya kulit ada tisu putih yang tak akan terbakar pun. Nampak tak? Makin lama kolesterol jahat dalam salur darah kita pun semakin mencair.